Apa sekali? Ha? Kau nak tahu tak? Oh, band Boy Evan dia memang dah terbakar dah. Dah kita orang kena ganti band baru. Kau nak kita pindah ke bandar? Bandar Boy Evan memang dah tak selamat sebab kau. Aku tak kira lah pasal kau ke pasal aku. Jadi sekarang ni memanglah sebab aku. Aku bukannya nak rompak bank, tapi dia yang rompak bank. Aku tak suruh pun dia rompak bank, tapi dia pula ajak aku. Dia suruh aku bom. Kau jangan penipu. Kau ajak dia bom, kau cakap lah jangan. Nanti bank akan jadi memiliki ganti bank baru. Kau nak buat apa sekarang ni? Dah, ikut aku masuk dalam kau. Sekarang, cepat. Ya puan, saya salah. Okay, kalau cikgu sebut nama, cakap I'm teacher. Okay, cakap macam tu Ahmad. Terus, awak je datang sekolah, yang lain tak datang sekolah. Okay, cikgu tak boleh lah nak sebut nama banyak-banyak ni sebab tak boleh lah, cikgu tak ada timing. Okay, awak pergi kat tempat sukan bola. So, awak kena tengok lah. Awak kena berkumpul kat sana dan awak ada bukan pergi sana. Awak kena pergi kat dewan sekarang. Cikgu nak cakap apa-apa. Ada tu cikgu disiplin nak ceritakan ada satu budak yang terperangkap dalam lokap. Okey? Okay, jom. Ikut. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey. Salah satu ada murid yang terperangkap di dalam lokap polis yang bernama dia Akif, dan dia menangkap sebab terbongkar untuk merompak bank daripada Bandar Boy Evan. Dan cikgu akan serahkan satu majlis yang untuk dia. Padahal yang dia itu adalah nakal ataupun disegarkan. Dan ada aktiviti yang kita harian yang di sekarang ini. Sebab di beberapa kan dan kawan dia akan mengajar dia merompak bank daripada Bandar Boy Evan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, cikgu nak cakap. Yang awak semua ni pakai baju PJ ni tak payah. Tak apa. Okey, awak semua ni yang pakai baju PJ semua bangun. Pergi keluar dan awak pergi bersukan. Yang tak pakai baju PJ duduk je sini. Kita pakai baju PJ tak? Sutok. Tapi kenapa? Tak. Aku nak cakap kat kau ni. Cikgu tengah tu. Yang pakai baju t-shirt tak boleh bersukan. Jadi macam mana? Jom. Idea bagus kan? Ataupun keluar dekat tempat tu. Boleh. Jom. Tengok. Cepatlah. Bapa dapat keluar tu. Siapa ni? Bapa dapat keluar tu.
Vänta.